Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini Muslim Camp Malaysia berada di Kampung Rambung Payung. Sedang berlangsung serahan sembako dan juga kenduri rakyat, yang mana sebanyak 3 ekor lembu telah dikorbankan untuk manfaat penduduk yang terlibat secara langsung dengan banjir yang melanda di perkampungan ini. Alhamdulillah. Subhanallah, hari ini kehadirannya ramai. Daripada pagi tadi sehingga sekarang lebih kurang 2,000 penduduk di 5 kampung di sekitar Lok Sumawik ni hadir ke program ini. Alhamdulillah, kami daripada beberapa NGO seperti Ikhlas Care, Muslim Care, Medicom dan pelbagai lagi, pada hari ini seramai 60 orang lebih kurang relawan daripada Malaysia datang untuk pelbagai program di Kampung Rambung Payung ini. Jadi tuan-tuan boleh lihat di belakang saya ini merupakan barang-barang sembako, 9 bahan pokok, di mana bahan-bahannya adalah seperti beras, telur, ada tikar, kelambu, ada celana. Lebih kurang 9 perkara yang kita telah sediakan untuk khusus untuk masa banjir di sini seramai 500 orang. Ini merupakan keperluan yang diminta sendiri oleh penduduk kampung, yang mana kebanyakan daripada mereka kita dapati majoriti mereka adalah mereka terjejas akibat daripada banjir besar Aceh baru-baru ini. Hari kita tengok bagaimana orang beratur panjang untuk mendapatkan khidmat kesihatan secara percuma, dan kita juga berikan perubatan secara percuma. Alhamdulillah. Kami daripada Papisma bersama 8 orang pegawai perubatan dan telah membawa bersama-sama kami juga ubat-ubatan yang lebih kurang 5,000 lah. Kita beli sendiri kat sini, insyaAllah, dan nampaknya ada ramai pesakit dekat belakang ni. Semoga dapat membantu sedikit lah. Terima kasih Muslim Care Malaysia yang memberi peluang kepada Papisma untuk turut serta dalam misi ini. Alhamdulillah, untuk program pemeriksaan kesihatan, kita akan memberi kit kebersihan, iaitu ubat gigi, bros gigi, sabun, shampoo dan juga sabun basuh untuk kita beri kepada penduduk kampung untuk kegunaan mereka seharian. So, teruskan bersama kami Muslim Care Malaysia, dan juga semoga rakyat Malaysia semua dapat lagi membantu, kerana walaupun sudah sebulan mereka dilanda banjir, tetapi bantuan masih terlalu kecil, dan sebahagiannya di kampung-kampung pedalaman yang di mana jambatan telah runtuh, belum lagi mendapat pembelaan dan juga mendapat bantuan. Baik, pihak Muslim Camp Malaysia akan menyeru, merayu pada seluruh masyarakat yang bersimpati di atas apa yang ditimpa oleh saudara kita di bumi Aceh ini, untuk terus menyumbang dan menyumbang, insya-Allah. Terima kasih. Muslim Camp Malaysia Bantung bersama tepat pada sasaran, tepat pada waktu.